Tak ada masa, tak ada modal. Saya perasan juga ramai yang ada masalah kata, ialah saya nak trading ni tak ada masa, lepas tu tak ada modal. Okey, saya faham. Sebenarnya ada je teknik ataupun cara strategi based on saya kongsikan, ialah kita gunakan less time, memang less time dan juga less effort. Pada sebab you boleh dapat modal berganda pun sebenarnya. Kan? Pasalnya lah you boleh dapatkan modal tu berganda-ganda. Dengan apa? Contohnya lah konsep pertama, isu dia bukan masa sebenarnya. Sebenarnya you perlukan satu teknik yang paling simple, iaitu yang boleh fokus pada ialah market semasa. Contoh saya banyak fokuskan menggunakan candlestick dominant setup kan. Jadi kita fokus pada current tau. Kita tak fokus pada back ataupun kita fokus pada yang yang forward. Okay, kita fokus pada current untuk mengetahui kena pasti. Itu nombor satu. Itu nombor bagi tak ada masa pula kan isu dia. Iaitu sebenarnya benda tak susah. Manage time. Macam apa yang saya buat dengan student saya. Saya rasa ramai je hanya trade dalam beberapa jam seminggu tapi be able untuk dapat 50%. Soal 50%. Soalannya pula ialah macam mana nak kaya kan? Nak kaya ialah perlukan modal lah. Tapi isu modal pula macam mana coach? Okey, macam ni. Untuk saya tekan modal, dia ada satu cara yang paling simple. Sekarang ni senang sebenarnya. Okey, kenapa saya kata senang? Nombor satu ialah kalau you perasan, iaitu siapa yang ada masalah modal, you perlukan skill set je. Sekarang ni ada prop trading. Kan, gunakan $100 boleh account $10,000. Semudah tu. Lepas tu nombor dua ialah gunakan juga ialah dipanggil iaitu copy trade manager sebab ia dah konsisten kan. Itu yang penting. Dan pada yang sama juga ialah bila dah konsisten, worst case pun lama sangat pun sebenarnya memang orang akan mula start bagi duit pada you sebenarnya. Secara tak sedar. Ialah dah konsisten setahun kan. Siapa yang tak nak bagi, betul tak? Bila dah lama sangat. Jadi itu yang saya nak you start nampak dan juga di mana you boleh ambil kira advantage lah daripada benda ni. So trading ni tak susah sangat. Yang susah kadang-kadang adalah limitation kita dari segi fikiran kita sendiri. Itu yang saya nak you start nampak dan macam mana saya boleh be able untuk help you. Dan dalam program yang saya buat sama ada percuma ataupun bayar, memang kita fokus tailor-made untuk selesaikan masalah ini dan akhirnya you akan dapat result yang konsisten. So tak pernah ada isu sebenarnya ialah masalah tak ada masa, masalah ialah tak ada modal. Tak pernah. Sebab banyak je student saya yang masa sikit, simple je kita guna trading dan guarantee benda ni proven dan juga pada sama ialah dapat result yang berterusan. So itu yang saya nak start you nampak dan juga macam mana be able untuk dapatkan result. Okey, jumpa lagi.